Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Ardini binti Chasmain. Saya merupakan pelajar Bahasa Melayu A ambilan Ogos 2024, Julai 2029. Tujuan video ini dirakam adalah untuk melaksanakan tugasan 2 iaitu persembahan bagi subjek BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Baiklah, saya telah memilih buku cerita yang bertajuk Pulau Permata Ajaib karya Adriana Batrisya binti Muhammad Saufi. Tema bagi buku cerita tersebut ialah keikhlasan dan kebaikan hati yang berharga. Watak utama, kisah ini menampilkan Aiman sebagai watak utama iaitu seorang kanak-kanak lelaki yang baik hati, patuh kepada ibu bapa dan sentiasa bersikap sopan terhadap orang tua. Dia tinggal di sebuah perkampungan nelayan dan hidup dalam suasana kekeluargaan yang penuh kasih sayang. Seterusnya ialah sinopsis buku cerita tersebut. Buku cerita Pulau Permata Ajaib mengisahkan tentang Aiman, seorang kanak-kanak yang baik hati yang tinggal di perkampungan nelayan. Setelah mendengar cerita datuknya tentang pulau ajaib yang hanya muncul kepada mereka yang berhati suci, Aiman memulakan pengembaraannya ke laut. Dia menyelamatkan seekor burung kecil lalu tiba-tiba muncul di sebuah pulau yang indah yang penuh cahaya. Di sana, dia diberi sebutir permata ajaib oleh seorang lelaki tua sebagai ganjaran atas keikhlasannya. Aiman pulang dan menggunakan permata itu untuk membantu orang miskin secara rahsia, di mana hal tersebut telah membuktikan bahawa kebaikan hati lebih berharga daripada kekayaan. Seterusnya, asas-asas kritikan sastra terhadap buku cerita Pulau Permata Ajaib. Jadi, saya telah memilih 3 jenis asas kritikan sastra iaitu kritikan sanjungan, kritikan pendekatan dan kritikan teguran. Baiklah, sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut, mari kita ketahui tentang definisi kritikan sastra bagi ketiga-tiga kritikan yang telah saya pilih. Yang pertama, kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain di mana kritikan ini telah memuji karya dan pengarangnya yang berupaya untuk menghasilkan pemikiran yang bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Yang kedua, kritikan pendekatan pula merupakan suatu proses mendekati proses karya. Oleh itu, kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dan kritikan yang ketiga iaitu kritikan teguran bermaksud kritikan yang bersifat memberi tugasan dan peringatan secara ikhlas. Kritikan tersebut juga lebih praktikal kerana pengkritik telah melaksanakan kajiannya dengan lebih seimbang iaitu menyatakan keistimewaan dan menunjukkan kekurangannya. Jadi, kritikan yang pertama yang telah saya pilih ialah kritikan sanjungan. Jadi, buku cerita Pulau Permata Ajaib merupakan sebuah karya yang sangat menarik dan layak diberikan sanjungan atas usaha penulis dalam menghasilkan sebuah karya sastra kanak-kanak yang bukan sahaja menghiburkan, malah syarat dengan pengajaran yang mendalam. Keistimewaan utama karya ini terletak pada penyampaian mesej moral yang jelas dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Watak utama iaitu Aiman digambarkan sebagai seorang kanak-kanak yang patuh kepada ibu bapa, sopan terhadap orang tua dan mempunyai hati yang suci. Sifat-sifat ini ditampilkan secara konsisten sepanjang penceritaan di mana hal tersebut telah menjadikan watak Aiman sebagai teladan yang baik kepada pembaca. Seterusnya, kekuatan bahasa yang digunakan juga wajar dipuji. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini adalah mudah, indah dan bersesuaian dengan tahap pemahaman kanak-kanak serta tidak terdapat penggunaan ayat yang kompleks atau sukar difahami, malah ayat-ayat disusun dengan baik dan berirama. Hal tersebut telah menjadikan cerita lebih seronok untuk dibaca. Elemen fantasi yang diterapkan seperti kabus ajaib, permata bercahaya dan pulau tersembunyi mampu merangsang imajinasi pembaca.
Unsur keajaiban ini berfungsi sebagai daya penarik utama dan menjadikan cerita lebih menyeronokkan serta tidak membosankan. Baiklah, yang seterusnya ialah asas kritikan yang kedua, iaitu kritikan pendekatan. Dari segi aspek pendekatan, penulis jelas menggunakan pendekatan moral sebagai teras utama penceritaan. Buku cerita ini menekankan nilai-nilai murni seperti kejujuran, keikhlasan, kesopanan, kasih sayang terhadap haiwan dan sikap tolong-menolong. Pendekatan ini amat sesuai untuk kanak-kanak kerana mereka berada dalam fasa perkembangan sahsia dan pembentukan nilai diri. Baiklah, gambar tersebut merupakan bukti tentang watak Aiman yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap haiwan dan sikap suka tolong-menolong. Bukan itu sahaja, penulis juga menggunakan unsur simbolisme seperti permata yang mewakili kebaikan dan keikhlasan, kabus sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia fantasi, serta pulau sebagai tempat iaitu simbolik kepada pembuktian nilai hati yang suci. Selain itu, terdapat juga penerapan pendekatan gabungan antara dunia nyata dan dunia fantasi. Kehidupan Aiman sebagai anak nelayan merupakan sesuatu yang realistik, namun wujudnya pulau ajaib, permata bercahaya dan lelaki tua berjanggut putih yang muncul secara tiba-tiba memberikan unsur fantasi yang memperkaya penceritaan. Pendekatan ini bukan sahaja menghiburkan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan nilai secara tidak langsung. Seterusnya, kritikan yang ketiga iaitu kritikan teguran. Walaupun karya ini mempunyai kekuatan dari segi aspek mesej dan bahasa, namun terdapat juga beberapa kelemahan kecil yang wajar ditegur secara membina untuk meningkatkan kualitinya. Salah satu kelemahan yang dapat dikenal pasti ialah kelemahan dalam peralihan plot cerita. Penceritaan bergerak terlalu pantas pada beberapa bahagian, khususnya ketika watak Aiman menyelamatkan burung dan secara tiba-tiba dihanyutkan ke sebuah pulau ajaib. Peralihan ini berlaku tanpa adanya konflik dalaman atau luaran yang mencabar watak Aiman secara emosi atau fizikal. Hal ini menyebabkan pembaca mungkin berasa perkembangan cerita agak tergesa-gesa dan kurang mendalam dari segi emosi dan ketegangan. Bukan itu sahaja, watak-watak sampingan seperti ibu, ayah dan datuk yang sepatutnya memainkan peranan penting dalam perkembangan perwatakan Aiman hanya dimasukkan secara sepintas lalu. Ibu hanya disebut sebagai penyedia sarapan, ayah sebagai nelayan dan datuk sebagai pencerita kisah pulau. Watak-watak ini boleh dikembangkan dengan lebih mendalam agar dapat menunjukkan pengaruh mereka dalam membentuk nilai-nilai murni dalam diri Aiman. Perkembangan hubungan keluarga juga dapat memperkayakan cerita dan menyampaikan mesej kekeluargaan yang lebih kuat kepada pembaca. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.